Bila ada hubungan dengan manusia, jadi hubungan manusia ni perlu disusun. Bila kita dah bercakap tentang semua orang, pendapat dia boleh diterima ataupun ditolak. Jadi mungkin ada dalam kalangan kita ni yang tiba-tiba dah terfikir, kalau macam tu kita boleh langgar je lah. Peraturan manusia ni kita boleh langgar lah, sebab manusia tidak ada yang betul semua kan. Jadi kita langgar je lah peraturan manusia, bukan peraturan Tuhan pun kan. Ataupun bukan sebab dia dengar saya cakap yang sebelum ni, bukan siri-siri yang lepas ni, tapi memang dia berpendapat macam tu. Dia kata, alah, peraturan duniawi je lah, peraturan manusia saja, tak perlulah kita semangat sangat nak ikut, bukan peraturan Tuhan pun. Jadi dia kata macam tu. Betul ke kaedah ni? Jawapannya tidak tepat lah. Sebab apa? Sebab ada sebuah hadis Nabi SAW kata apa? Siapa yang mentaati pemimpinku, maksudnya yang diutuskan oleh Nabi, yang dilantik oleh Nabi, maka dia seperti mentaati aku. Dan siapa yang mentaati aku, maka dia mentaati Allah. Jadi menunjukkan kata apa? Siapa sahaja yang menjadi wakil kepada Nabi SAW, walaupun dia bukan Nabi, Nabi suruh sahabat-sahabat, Nabi suruh orang Islam untuk taat juga kepada dia. Sebab apa? Sebab kita kena ingat, dalam dunia ni dia tidak lari daripada kita ni mesti ada hubungan dengan manusia. Bila ada hubungan dengan manusia, jadi hubungan manusia ni perlu disusun. Bila dia perlu disusun, jadi ada dalam kalangan manusia yang kita dah lantik dia, kita dah terima dia sebagai ketua kita, sebagai pemimpin kita. Jadi kita ikutlah arahan dia supaya urusan kita sesama manusia ni tersusun.